Projek perumahan oleh WSG Group di Benoni kembali menjadi perhatian selepas ramai pembeli meluahkan rasa tidak puas hati terhadap kualiti rumah yang diterima. Ini antara luahan pembeli terhadap keadaan rumahnya. Simpati kepada pembeli yang terkesan dengan keadaan rumah yang baru dibeli. Moga segala urusan dipermudahkan. WSG yang diketuai oleh Datuk Susan sendiri. Nama yang begitu gah terutama di kawasan Papar dan juga Benoni. Tapi kamu tahu apa di sebalik nama tersebut, macam mana kualiti rumah ini? Mari kita tengok di dalam rumah. Water meter selepas hampir 3 bulan ambil kunci rumah vacant possession, masih belum ada air. Selepas masuk bulan ketiga ambil kunci, baru kena tanam tiang elektriknya minggu lepas. Okey. Tapi wayarnya belum disambung. 3 bulan kawan. 3 bulan. Meter belum ada. Sebab wayar belum sambung. So 3 bulan bayar free. Buat apa kerja dalam rumah pun tidak boleh buat. 3 bulan. Defects punya repair pun lambat gila. Berbulan-bulan tunggu. Tengok ni. Ya, dia masuk sih dalam. Seperti dia tembus. Dan yang lagi teruk, tanah belakang mau jatuh, mau turun. Kamu tahu kenapa? Kamu nampak tuh gap dia. Kamu tengok boleh tembus sebelah. Mari saya pergi dekat. Ini masa baru dapat kunci, dia masih kecil lagi, belum lagi dapat tembus sebelah. Kamu tengok sekarang. Ini adalah ball nut M8, okay? Berarti dia 8 mm. Dulu 3 mm pun tidak masuk. Sekarang ini M8 boleh masuk sudah dalam. Oke kawan, boleh masuk dalam. Dalam masa 2 bulan saja dia turun begini banyak. Bayangkan kalau sudah 1-2 tahun. Kita tengok di sebelah dia. Nah, sebelah lagi teruk. Tengok nih, longgar bak kawan. Macam mana toh? Sila-sila kepala dia pun boleh masuk nih. Oke, belum lagi masuk. Tapi hampir kepala dia boleh masuk. Bayangkan dia turun tanah tuh macam mana teruk. Yang lagi sedih, kau punya taman macam padang pasir. Cantik lagi padang pasir. Ini pun belum kena isi apa-apa tanah. Dia bilang alasan dia, nanti owner mau pergi simen lah, mau apalah. Itu hal kami lah mau simen. Kenapa kau tidak mau isi dia dengan tanah? At least sampailah level tu. Macam mana begini? 3 bulan sudah selepas ambil kunci. Ini yang kami dapat. Beginikah kamu rasa kualiti rumah setengah juta? Berlubang di dalam tuh. Saya tahu lah. Tengok. Ini pun sudah crack. Awal-awal lagi sudah crack. Di kawasan parking pun dia sudah repair sebelum ni. Saya ada gambar yang dia belum repair. Sudah crack. Dia sudah patch. Ini adalah bekas patching. Udah nampak? Crack balik. Okay. Jadi rumahnya actually tanah dia semakin tenggelam. Ini lagi satu bukti. Inilah bekas patching tau. Dia guna simen yang untuk patching saja. Sudah repair sebelum ni, crack balik. Jadi kamu fikir-fikirlah sebelum mau beli rumah daripada WSG ni. Ramai sudah kena lah. Thank you for watching my video.